ada pendapat bahawa kita perlu ada kerjasama dengan industri otomotif China. Maka dengan arahan daripada kerajaan, Proton setuju jual 49% daripada sahamnya kepada syarikat Geely daripada negara China. Jadi sekarang ini Proton bukan saja dimiliki oleh orang Malaysia, tetapi juga dimiliki 49% oleh syarikat China. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin mengajak kita semua berfikir secara terbuka dan matang tentang satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat kita, iaitu mengenai status Proton sebagai kereta nasional Malaysia, terutamanya selepas tahun 2017 apabila pegangan sahamnya dibeli oleh syarikat automotif daripada China, iaitu Zhejiang Geely Holding Group. Sejak peristiwa itu berlaku, pelbagai pandangan muncul dalam masyarakat. Ada yang menyatakan Proton sudah tidak sama seperti dahulu lagi. Ada yang berpendapat Proton bukan lagi milik Malaysia sepenuhnya. Ada juga yang menyatakan bahawa pada suatu ketika dahulu, rakyat Malaysia sebenarnya dipaksa untuk membeli Proton, khususnya model pertamanya, iaitu Proton Sagar atas dasar patriotisme dan dasar kerajaan. Persoalannya, sejauh manakah dakwaan ini benar? Adakah Proton benar-benar sudah kehilangan identitinya? Atau adakah persepsi ini muncul kerana perubahan dalam dunia ekonomi global yang semakin kompleks? Isu ini sebenarnya menarik untuk dibincangkan kerana ia bukan sekadar soal kereta. Ia juga melibatkan persoalan yang lebih besar seperti nasionalisme ekonomi, dasar pembangunan negara serta bagaimanakah sebuah negara kecil seperti Malaysia menyesuaikan diri dalam persaingan industri global. Jadi, dalam pembatangan ini saya akan mencuba melihat isu ini dari beberapa sudut, iaitu sudut sejarah, dasar ekonomi, perubahan industri automotif serta realiti globalisasi yang sedang kita hadapi sekarang. Baiklah, untuk memahami isu ini dengan lebih adil, kita perlu melihat kembali kepada sejarah penubuhan Proton. Proton tidak muncul secara kebetulan sebagai sebuah syarikat automotif biasa. Ia ditubuhkan pada tahun 1983 sebagai sebuah projek nasional yang sangat penting dalam sejarah pembangunan industri Malaysia. Projek ini dilaksanakan di bawah kepimpinan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Pada waktu tersebut, Malaysia sedang melalui satu fasa penting dalam pembangunan ekonomi. Negara ingin beralih daripada ekonomi yang bergantung pada bahan mentah seperti getah dan juga biji timah kepada ekonomi yang berasaskan industri dan teknologi. Penubuhan Proton merupakan sebahagian daripada strategi besar kerajaan untuk membangunkan industri berat di Malaysia. Dalam konteks ini juga, kerajaan menubuhkan agensi seperti Heavy Industry Corporation of Malaysia atau dipanggil HICOM bagi memacu pembangunan sektor perindustrian negara. Apabila model pertama Proton dilancarkan pada tahun 1985, iaitu Proton Saga, ia menjadi satu detik yang sangat bersejarah. Pada waktu itu, tidak banyak negara membangun yang mempunyai jenama kereta sendiri. Malaysia merupakan antara negara yang berani memasuki industri automotif yang sangat kompleks dan memerlukan teknologi tinggi. Bagi rakyat Malaysia ketika tersebut, Proton Saga bukan sekadar sebuah kereta. Ia merupakan simbol kebanggaan nasional. Ia menjadi lambang kepada bahawa Malaysia mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju dalam bidang perindustrian. Ramai keluarga Malaysia ketika itu telah membeli Proton Saga sebagai kereta pertama mereka. Walaupun kereta bentuknya yang sederhana dan teknologinya masih bergantung kepada kerjasama dengan syarikat Jepun seperti Mitsubishi Motor, semangat nasionalisme sangat kuat ketika itu. Membeli Proton pada waktu itu sering dianggap sebagai satu tanda sokongan kepada pembangunan ekonomi negara. Namun begitu, kejayaan awal Proton juga tidak terlepas daripada kritikan. Antara isu yang sering dibangkitkan ialah dakwaan bahawa rakyat Malaysia sebenarnya dipaksa untuk membeli Proton.
Dakwaan ini muncul kerana kerajaan pada waktu itu melaksanakan dasar perlindungan industri tempatan. Antara langkah yang diambil ialah mengenakan cukai import yang tinggi terhadap kereta luar negara. Akibatnya, harga kereta import menjadi jauh lebih mahal berbanding Proton. Dalam keadaan ini, Proton menjadi pilihan yang paling mampu milik bagi kebanyakan rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, ada pihak yang berpendapat bahawa pengguna sebenarnya tidak mempunyai banyak pilihan. Namun, kita perlu membezakan antara paksaan undang-undang dengan strategi ekonomi. Tiada undang-undang yang mewajibkan rakyat membeli Proton. Apa yang berlaku sebenarnya ialah kerajaan menggunakan dasar cukai untuk melindungi industri tempatan yang masih baharu. Strategi seperti ini bukanlah sesuatu yang unik kepada Malaysia. Negara-negara lain seperti Jepun dan juga Korea Selatan juga pernah melaksanakan dasar yang sama ketika mereka membangunkan industri automotif mereka. Syarikat seperti Toyota dan Hyundai Motor Company juga pernah mendapatkan perlindungan kerajaan pada peringkat awal perkembangan mereka. Oleh itu, persoalan sama ada rakyat dipaksa membeli Proton sebenarnya bergantung kepada cara kita mentafsir dasar ekonomi tersebut. Baiklah, sekarang kita beralih kepada satu titik perubahan yang sangat penting dalam sejarah Proton, iaitu pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, syarikat automotif daripada China iaitu Zhejiang Geely Holding Group membeli sebanyak 49.9% pegangan saham Proton daripada syarikat Malaysia DRP Highcom. Pengumuman ini telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Ada pihak yang menyambut baik kerjasama ini kerana melihatnya sebagai peluang untuk memulihkan Proton. Namun, ada juga pihak yang merasa kecewa dan bimbang kerana menganggap bahawa identiti nasional Proton telah terjejas. Sebahagian masyarakat melihat perkara ini sebagai satu bentuk kehilangan kedaulatan ekonomi. Mereka merasakan bahawa projek nasional yang pernah menjadi simbol kebanggaan negara kita kini telah dimiliki oleh pihak luar. Namun, jika kita melihat secara teknikal, pegangan saham Geely hanyalah 49.9%. Ini bermaksud majoriti pegangan masih berada di tangan syarikat Malaysia. Walau bagaimanapun, isu sebenar di sini bukan sekadar angka pemilikan saham. Ia lebih berkaitan dengan persepsi dan emosi masyarakat terhadap simbol nasional yang telah lama wujud dalam sejarah negara. Untuk memahami keputusan ini dengan lebih objektif, kita juga perlu melihat realiti industri automotif dunia hari ini. Industri automotif merupakan antara industri yang paling mahal dan kompleks di dunia. Kos untuk membangunkan sebuah model kereta boleh mencecah berbilion ringgit. Ia melibatkan penyelidikan teknologi enjin, sistem keselamatan, kecekapan bahan api serta pematuhan kepada piawaian antarabangsa. Sebelum tahun 2017, Proton sebenarnya menghadapi pelbagai cabaran. Jualan semakin menurun dan syarikat mengalami kerugian selama beberapa tahun berturut-turut. Dalam keadaan pasaran yang semakin kompetitif, Proton menghadapi kesukaran untuk bersaing dengan jenama antarabangsa yang mempunyai sumber kewangan dan teknologi yang jauh lebih besar. Oleh itu, kerajaan dan pihak pengurusan Proton terpaksa membuat keputusan yang sukar. Mereka perlu memilih sama ada untuk terus beroperasi secara bersendirian dengan risiko kerugian berterusan ataupun mencari rakan strategik bagi memperkukuhkan kedudukan syarikat. Kerjasama dengan Geely akhirnya dipilih sebagai jalan penyelesaian. Melalui kerjasama ini, Proton mendapat akses kepada teknologi baru, platform kenderaan moden serta rangkaian pemasaran yang lebih luas. Selepas kerjasama ini bermula, beberapa model baharu Proton berjaya dilancarkan dan mendapat sambutan yang baik daripada pengguna. Ini menunjukkan bahawa kerjasama strategik tersebut memberikan kesan yang positif kepada sudut perniagaan dan pembangunan produk.
Baiklah, sekarang kita sampai kepada satu persoalan yang penting dalam perbahasan ini, iaitu apakah sebenarnya maksud atau definisi sebenar kereta nasional. Istilah kereta nasional sering digunakan dalam masyarakat, tetapi apabila kita cuba mentarifkan secara lebih mendalam, kita akan dapati bahawa definisinya tidak semudah yang kita sangka. Ada orang berpendapat bahawa kereta nasional mestilah dimiliki sepenuhnya oleh rakyat tempatan tanpa sebarang pelibatan pelabur asing. Jika definisi ini digunakan, maka status Proton sebagai kereta nasional mungkin boleh dipersoalkan selepas kerjasama dengan Zhejiang Geely Holding Group. Namun begitu, terdapat juga pandangan lain yang lebih luas. Setengah pakar ekonomi berpendapat bahawa kereta nasional tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan pemilikan saham semata-mata. Sebaliknya, ia boleh dinilai melalui sumbangannya kepada ekonomi negara serta peranannya dalam pembangunan industri tempatan. Jika kita melihat dari sudut ini, Proton masih mempunyai banyak ciri. Sebuah syarikat nasional, kilang pengeluaran utama Proton masih terletak di Malaysia, khususnya di kawasan seperti Tanjung Malim yang telah menjadi pusat penting bagi industri automotif negara. Ribuan pekerja tempatan masih bergantung kepada syarikat ini sebagai sumber pekerjaan. Selain itu juga, Proton juga mempunyai rangkaian vendor tempatan yang membekalkan pelbagai komponen kereta seperti bahagian enjin, sistem elektronik, tempat duduk dan pelbagai komponen lain. Vendor-vendor ini terdiri daripada syarikat tempatan yang turut berkembang bersama Proton sejak penubuhannya pada tahun 1980-an. Ini bermakna kewujudan Proton bukan sahaja memberi kesan pada syarikat itu sendiri, tetapi juga kepada keseluruhan ekosistem dan industri automotif di Malaysia. Apabila Proton menghasilkan kereta, banyak syarikat lain dalam rantaian bekalan turut mendapat manfaat dari segi kontrak, perniagaan, peluang pekerjaan dan pemindahan teknologi. Tambahan pula, Proton juga masih menyumbang kepada ekonomi negara melalui pembayaran cukai, pembangunan teknologi tempatan serta latihan kepada tenaga kerja mahir dalam bidang kejuruteraan dan pembuatan. Kita juga perlu melihat realiti bahawa dalam dunia perniagaan moden, kerjasama antarabangsa merupakan suatu yang sangat biasa. Banyak syarikat global mempunyai pegangan saham dari pelbagai negara. Dalam banyak kes, pelaburan asing sebenarnya membantu sesebuah syarikat untuk berkembang dengan lebih pantas melalui perkongsian teknologi dan kepakaran. Dalam konteks Proton, kerjasama dengan Geely memberikan akses kepada teknologi automotif yang lebih moden, platform kenderaan lebih efisien serta sistem penyelidikan dan pembangunan yang lebih maju. Ini membantu Proton meningkatkan daya saingnya dalam pasaran yang semakin kompetitif. Jadi, apabila kita membincangkan sama ada Proton masih boleh dianggap sebagai kereta nasional atau tidak, kita perlu melihat isu ini secara lebih menyeluruh. Tidak boleh menilai hanya berdasarkan satu faktor seperti pemilikan saham sahaja. Sebaliknya, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek lain seperti lokasi operasi, sumbangan kepada ekonomi tempatan, peluang pekerjaan yang diwujudkan serta peranan syarikat tersebut dalam membangunkan industri automotif negara. Jika semua faktor ini diambil kira, Proton masih memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi Malaysia. Oleh itu, walaupun struktur pemilikannya telah berubah, sumbangan dan fungsinya sebagai sebuah syarikat yang menyokong kepada pembangunan industri negara masih kekal relevan sehingga masa kini. Terakhir sekali, kita perlu melihat isu ini dalam konteks yang lebih luas, iaitu perubahan konsep nasionalisme ekonomi dalam era globalisasi. Pada masa dahulu, banyak negara menekankan pemilikan sepenuhnya terhadap industri strategik sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Namun, dalam dunia hari ini, kebanyakan syarikat besar sebenarnya mempunyai pelabur dan rakan strategik dari pelbagai negara. Kerjasama antarabangsa menjadi perkara biasa dalam industri global. Dalam kes Proton, kerjasama dengan Zhejiang Geely Holding Group
menunjukkan bahawa untuk kekal bersaing dalam industri automotif yang sangat mensyabah, syarikat kadang-kala perlu bekerjasama dengan pihak luar. Oleh itu, persoalan utama bukan lagi semata-mata siapa yang memiliki syarikat tersebut, tapi sama ada syarikat itu mampu terus bertahan, berkembang dan memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negara. Kesimpulannya, Proton masih boleh dianggap sebagai kereta nasional jika kita melihat kepada sumbangannya kepada ekonomi Malaysia serta operasinya yang masih berpusat di dalam negara. Walaupun struktur pemilikannya telah berubah, peranan Proton dalam industri automotif Malaysia masih kekal penting. Sekian, itu saja video kita kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada siapa yang melihatnya. Sekian, terima kasih.